Kalau kau jumpa video ni, mungkin kau tengah plan untuk pergi ke Kuala Tahan. Lebih tepatnya, Dance Eco Resort. Kuala Tahan ni nak kata best pun taklah juga. Jalan-jalan dekat kampung orang asli, main rapid shooting, jalan dalam hutan waktu malam, dan hiking dekat Bukit Terasik. Dari atas juga boleh nampak puncak Gunung Tahan. Nak tahu best ke tak, kau kena tengok video ni sampai habis sebelum pergi ke Kuala Tahan. Jalan nak masuk Dance Eco Resort ni dia agak berliku lah. Tak boleh masuk dengan kereta biasa. Kau kena parking kereta kau dekat bawah. Nanti diorang akan ambil kau menggunakan 4x4. Kita orang yang naik 4x4 ni pun nyaris-nyaris tak tergolek lah. Adventure sikit lah jalan dia. Lepak tepi Sungai Tembeling dekat Dance Eco Resort ni sangat menenangkan. Dengar bunyi deruan sungai, hilanglah kejap stres-stres dekat kepala tu. Kemah Shopee ni. Ni aku tuk masuk kamera. Package yang kita orang ambil ni package yang paling murah, 230 untuk satu kepala. Dapatlah kemah 4 orang macam ni. Dan kemah dia pun jauh dari tandas, jauh dari tempat makan. Tapi okey lah, selesa dan kena dengan harga. Pasangnya panas. Lepas berehat kejap, kita orang pergi ke tepi sungai untuk naik bot pergi ke perkampungan orang asli. Sekejap lagi nak main sungai. Orang belakang kena tu. Oh, tadi baru habis naik bot. Memang mantap lah bersepah. Komen sikit, komen sikit. Best. Itu je. Itu je. Komen sikit apa ni? Komen. Komen lambat lah. Komen sikit bot tadi. Komen.
Mantap. Mantap ke? Komen, jom basahkan diri. Sambung mandi lagi ke belakang ni. Tadi baru je habis main air sungai, main boat. Memang sangat best lah. Experience yang aku rasa aku tak pernah dapat kot. Experience dekat tempat lain. Dia bawa engkau masuk dekat sungai, pusing sungai, masuk dekat kampung orang asli. Kampung orang asli ni dia bukan kampung orang asli yang macam yang aku pernah jumpa sebelum ni. Dia dah berasimilasi dengan masyarakat luar. Tapi ni orang asli yang jarang lah, yang jarang berjumpa dengan orang luar. Dan ada 2-3 kampung lagi yang masih tak boleh menerima orang luar. Dan dalam tadi pun aku ada banyak belajar lah daripada diorang, mana asal ni datangnya orang asli ni, apa pecahan-pecahan suku diorang, lepas tu macam mana diorang hidup, banyak benda, cara diorang semandikan jenazah. Sangat unik lah, yang aku rasa aku tak pernah dengar dekat luar ataupun dekat tempat lain. Petang-petang ni lepak tepi sungai, Sungai Temeling, Kuala Tahan. Boleh kata memang syahdu, nyaman, tenang, jauh daripada hiruk pikuk kebisingan kota raya. Gila ayat tu tak nampak. Nampak sungai belakang. Gila. Ni Sungai Temeling kat belakang ni. Arus dia kuat gila. Tapi experience naik boat tadi memang best. Serius best gila. Dah malam ni pun 6.30. Sekejap nak makan malam. Malam kan ada lagi aktiviti lain. Nak pergi jaga trekking katanya. Jom. Nak pergi night walk, tangkap kijang, harap buruan yang hilau. Harap hasil buruan yang mantap. Kat belakang ni ramai, ada ratusan orang nak memburu kijang. Macam filem seram ah. Filem seram. Misteri Nusantara. Untuk sebelah malam pula, kita ada aktiviti night walk. Dalam aktiviti night walk ni, kita akan tengok spesies-spesies ataupun serangga-serangga yang hanya keluar pada waktu malam saja. Banyak jugalah tumbuhan-tumbuhan dan juga binatang-binatang yang rare kita orang jumpa. Dia bukan berasal daripada kita punya hutan sebenarnya. Dia berasal daripada India. Kira dia invasif lah. Di India, dia datang macam mana, duduk-duduk orang berdagang, dia tumpang masuk dalam kapal dagang. Nak ikutkan kalau dia fly pun possible, fly jauh. Macam tu lah cara dia. Duduk kat celah-celah rempah. Nak ikut lipas memang tak ada. Dekat Malaysia hutan kita memang tak ada lipas. Untuk ekosistem dalam hutan pun dia tak ada function. Kita orang jadi babi. Yang mana masuk baju kau tahu. Tak hidup ke? Dia terbang tak? Sama je bang. Dia terbang kau benda ni? Terbang. Oh jangan dekat. Pergi kat kau. Dia Dia ada liquid dia. Tapi liquid dia untuk dia punya pemangsa kan. Tak bahaya pun untuk kita. Biasa bau kan. Lipas bau macam ni kan. Bau tu Lebih kurang hangit-hangit. Ini lipas. So lipas yang ni kita panggil lipas gua. Panggul. Sama juga agresif. Dia punya bisa pun kalau kita ada high, dia kalau kita digigit kita punya tempat area memang akan bengkak. Kita buat akan kita rasa lawyer apa semua. Lipan apa? Lipan gua. Lipan gua. Sekar-sekar ataupun orang asli, kalau dia punya kulit tersiap, dia akan gunakan
kepala semut ni. Dia akan letak ke kepala semut ni. Semut especially ni soldier, dia punya askar. Dia kapit, lepas tu dia akan tarik, dia akan buang badan. Buat jadi macam jahit lah, Jahit. Dia boleh jadi semut kengkiok, tahu kengkiok. Yang tu pun yang ni pun boleh juga. Sebab dia punya gigitan yang soldier tu kuat. Surgery orang panggil, untuk surgery. Untuk tutupkan luka. Letak kepala, letak banyak, buang badan. Tinggal kepala je. Jumping spider dan huntsman spider. So huntsman, laba-laba ni dia bukan serangga, dia kita kategorikan sebagai aranik. Aranik dia berkaki lapai. Serangga yang berkaki lapai. Contohnya macam scorpion, laba-laba. So yang ni kita kira 1 2 3 4 5. Kebanyakan ni dia akan ada 8 kaki. So kalau tak ada kaki, kebanyakan dia berlawan ataupun ni lah berlawan, ataupun kaki dia sakit dia akan cabut. Dia akan tumbuh balik, sambung macam sisap juga aranik. Huntsman spider. Macam mana kita nak recognize dia betina ataupun jantan? Kalau badan dia besar, kepala dia kecil, itu betina. Kepala dia besar, badan dia kecil, yang tu jantan. Cara kita nak recognize kan lah. Kita ada jumping spider, kita ada huntsman spider. Kita ada spider yang buat jaring, kita ada spider yang tak buat jaring. So untuk yang tu, dia tak buat jaring. Dia buat jaring bila dia nak bertelur saja. Jumping spider dia akan buat jaring macam Spiderman. Dan rama-rama akan lekat dekat situ. Tu cara dia memburu lah, untuk dia trap dia punya mangsa. So yang ni dia akan guna kaki dia. Dia agresif sikit, tapi sifat dia pemalu. Sifat dia tak agresif. Kalau kita provoke ataupun mangsa dia datang, baru dia akan gunakan dia punya kaki. So jumping spider dia akan buat jaring. Yang ni dia tak buat jaring. Dia buat jaring untuk bila dia nak bertelur saja. Tinggi dia tinggi tu. Besar tinggi. Merati. Merati. Ni kecil lagi, ni besar. Bahaya ke? Tak. Dia tak ada apa-apa bisa. Cuma dia punya pemakanan dia vegetarian. Dia makan tumbuh-tumbuhan. Dalam ekosistem hutan, dia sangat penting untuk pemangsa pada haiwan-haiwan lain. Mass dia betina ataupun jantan. Betina dia lebih gemuk, lebih berat. Kalau jantan dia lebih ringan. Dan dia ada jarum juga dekat dia punya belakang badan. Biasanya untuk jantan betina 024, jantan 135 dia punya jarum. Yang mana Tapi jauh sangat tu. Hijau. Hijau tu je tu. Dia punya penyepit. Penyepit saja. Yang belakang boleh lepas. Belakang tu dalam lubang lagi tu. So yang ni kita panggil Asian Forest Scorpion. Dalam hutan taman negara, Asian Forest Scorpion yang paling besar sekali dalam taman negara kita. Yang ni warna sebenarnya dark green. Dark green. So yang ni dia reflect UV light. Kenapa? Sebab dia punya rangka luar kita panggil exoskeleton. So dalam exoskeleton tu kita panggil hairline layer. Hairline layer. Hairline layer ni yang memantulkan cahaya bila kita suluh UV. Top 5 paling berbesar dalam Asia Tenggara. Yang tadi tu. Yang tadi tu. Tapi yang tu saiz kecil. Saiz besar kita boleh nampak besar tapak tangan lah. Itu antara spesies yang besar tapak tangan apa? Dia punya satu badan dia. Betul lah. Dia punya satu badan betul. Sebab tu Asia Forest Scorpion dia paling besar dalam hutan taman negara Pahang. Okey, depan ni ada ulat gonggok tu. Ulat gonggok. Dia punya kaki bergantung pada dia punya saiz. hitam. Kalau saiz ini mungkin dalam 3 ke 4. Ada dogak lah tu. Tu awak. Ada pokok. Di atas. Ada lebulung ni lah. ya. Yang ni dia penting dalam hutan. Sebab dia makan kayu rumput dan dia akan kembalikan nutrien balik ke dalam tanah. Dia kembalikan macam mana? Dia makan kayu rumput. Lepas dia makan kayu rumput, kayu tu akan kembali je balik dalam tanah. Nutrien dari kayu rumput tu. Maksudnya dia punya najis lah. Itu.
Dia tadi lah orang tu cakap cicak kubing. Aku tarik kat belakang tengok Batman. Mana Batman? Ada lambat kau tengok lu cik kubing. Kau tahu Batman. Ramai lah. Saya cerita balik yang ni Asian Forest Scorpion. Yang ni spesies yang paling besar ada dalam Taman Negara Pahang. So dia punya bisa top 5 dalam Asia Tenggara, top 25 dalam Asia. Dia ada mata, tapi mata dia buta. Dia menggunakan hairline layer. So dia punya badan tu kita panggil exoskeleton. So dalam exoskeleton tu kita panggil hairline layer. Dia menggunakan hairline layer. So that's why kalau kita slow UV dia reflect by UV light. Hairline layer tu lah, dari hairline layer tu. So dia menggunakan hairline layer untuk dia mating, attract dia punya pasangan, untuk dia bergerak, untuk dia memburu, cari makanan, membunuh. Kira UV light dia ni, pantulan dia ni untuk attract dia punya pasangan lah. Hairline dalam badan dia. Ni apa? Ni kepala dia ada sini kan? Kepala dia dah. Kepala sini. Oh, lari. Sensitive pressure. Dia rasa getah lah. Oh, dia lari lah. Ni sensitif. Dah orang datang ramai-ramai dia ni lah. Dah lari dah. Lari dah. Oh, senduduk. Dia duduk bulu. Betul lah. Teka je. Betul ni. Daun ni yang boleh stop bleeding kalau kena pacat. Ambil banyak, campur dengan air. Dia punya buih tu. Dia punya buih yang warna putih, warna hijau campur tu, yang tu ambil. Tapi kalau yang luka-luka besar, tampal je daun tu tampal. Jangan belakang. Alhamdulillah kita selesai cari haiwan. Untuk hari yang kedua ni, aktiviti pertama kita akan hiking ke puncak Bukit Terasik. Perjalanan ke puncak Bukit Terasik sejauh 1.2 km. Dan ada 2 checkpoint. Dari atas puncak Bukit Terasik tu, kita boleh nampak puncak Gunung Tahan. Ini kita ada dekat atas puncak Bukit Terasik. Daripada sini kita boleh tengok lah pemandangan Banjaran Tahan. Dan dari atas juga boleh nampak puncak Gunung Tahan. Kita sampai ni pun dah lambat, lebih kurang pukul 10 lebih. Kalau awal tadi pukul 8, 9 mungkin lagi cantik kot view dia. Tapi memang amazing lah. Pokok yang abang ni pegang adalah pokok tongkat ali. Boleh tahan tinggi jugalah pokok dia. Yang ni pun first time aku tengok pokok tongkat ali depan mata. Dan kalau nak tahu, daun tongkat ali ni kalau kita ronyok-ronyok dia tak akan rosak. Dia still elok macam biasa lagi. Melainkan kita koyak baru dia rosak.